Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya panduan ibu bapa, penjaga ataupun murid-murid untuk lihat markah ataupun prestasi masing-masing. Okey, kita klik pada prestasi. Tak perlu lock masuk untuk ibu bapa. Pilih tingkatan. Kemudian pilih kelas. Okey, kat sini akan ada button. Contohnya nama anak dan ada button cetak. Untuk cetak ni kita boleh lihat keseluruhan markah murid-murid lah. Contohnya kita ambil Adam, klik cetak. Okay, kat sini kita boleh lihat nama murid, nama kelas, kemudian TOV, OTR, AR1, OTR2, AR2, OTR3, AR3, ETR dan markah SPM. Dan kat sini ada GPS murid, kemudian status LMS. Okey. Ni boleh cetak slip ni. Parent boleh print untuk simpan lah. Kalau tak nak print pun tak apa, sebab boleh lihat semula prestasi anak-anak masing-masing. Okey. Cetak. Okey, tu untuk panduan ibu bapa, penjaga untuk lihat sejauh mana peningkatan. Contohnya TOV ni adalah markah akhir tahun. OTR adalah operasi target result ataupun operation target result yang kita nak capai. Dan AR adalah peperiksaan untuk ujian yang pertama. Yang OTR2 kita nak capai untuk AR2 dan sebagainya. Kita boleh lihatlah adakah berlaku peningkatan dalam AR1, AR2, AR3 ataupun SPM sendiri. Okey, sekian untuk panduan ibu bapa, penjaga ataupun murid-murid sendiri. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.